Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hos anda, Abang Yuntal. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan SPM, lepas tu nak ke mana. Sebab keputusan SPM baru dapat minggu lepas kan, dan ramai yang cemerlang. Dan mungkin ada jugalah kita tahu yang tidak cemerlang. So sekarang ini kami ingin menemubual seorang yang telah baru, nak cakap baru habis tak juga, setahun dua macam tu. Dan dia tengah chambering sekarang ni, tapi dia mengambil bidang undang-undang dekat universiti dia, Universiti Sains Islam Malaysia. Double degree sebenarnya, yang boleh buat civil dan boleh buat syariah. Tapi yang kita nak discuss pada hari ini adalah expectation versus reality, ambil undang-undang, best ke tak. Jadi bersama kita hari ini adalah adik Mujibur Rahman bin Amir Faisal, yang dia ambil SPM pada tahun 2017 dan belajar dekat Universiti Sains Islam Malaysia dalam ijazah undang-undang dan syariah, double degree. So soalan aku ni, Dek, boleh panggil aku Boleh. kasar tak? Tak. Okey. Kita santai-santai je. Okey abang. Kenapa ambil law tu? Ambil law abang. Asalnya saya lepas SPM tu tak ada target pun nak ambil law sebenarnya. Sebenarnya target lepas SPM tu asalkan disebabkan background family saya family yang very religious. So, my mom was and my dad was really ustaz and ustazah. So my mindset at that time maybe they wanted me to be something yang ke arah tu lah, ke arah yang keagamaan, ambil usul fiqh ke usuluddin ke arah keagamaan lah. Tapi at the same time my mom also dia tak nak pun saya study sampai ke Mesir jauh-jauh sebab dia risau dengan saya. Jadi time tu saya just mindset nak ambil agama je, asalkan agama. Tapi the funny thing is masa saya habis SPM saya isi UPU, dan dekat UPU tu lah saya just isi mana yang ada perkataan syariah ataupun ad-din, tak kisahlah, yang penting ada perkataan agama dekat nama kos tu. Jadi masa saya isi tu, saya isi nombor 1 tu, which is USIM lah, Universiti Sains Islam Malaysia. Nama kos dia Tamhidi which is the Arabic of Asasi. Tamhidi, Syariah dan Undang-Undang. So there ada perkataan syariah dekat situ. Jadi daripada perkataan syariah tu saya macam pilih situ ya. And then yang pilihan seterusnya saya tak ingat lah. Mungkin saya ada ambil pengajian Islam apa semua. Saya isi nombor 2, 3, 4, 5 dekat U lain lah. Tapi saya pilih USIM tu nombor 1. Tapi time tu tahu tak yang bidang tu bidang law sebenarnya? Tak tahu. Tak tahu? Mak bapak tak tahu juga? Tak tahu juga. Bila tahu tu yang ambil law tu? That's the funny part of this lah. Sebab okay. masa ambil dah masuk dah daftar tu, dah masuk kelas, dah habis orientasi semua, masuk kuliah, nampak kos baru tahu ada law. So bila dah tahu tu teruskan just follow the flow lah. Mak bapak tahu time tu juga? Tahu time tu. Mak bapak redha lah. Diorang okey sebab ada perkataan syariah situ. Diorang pun macam okey just sebab orang cakap ambil law ni sebelah kaki ke neraka. Tadi mak bapak kan nak ambil yang syariah tu je, memang tak nak lah sebelah kaki ke neraka tu kan, macam mana tu? Tapi my parents adalah diorang bagi saya macam bagi tahu jangan ambil yang selain agama. Tapi just saya yang macam secara impliedly mungkin diorang nak ke arah saya ni ke arah yang agama-agama. Tapi diorang tak adalah bagi tahu saya secara explicitly yang you should ambil agama. So basically mak bapak tak bantah juga. Tak bantah. Dia tak bantah pun, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah lah. Yeah. So bila dah masuk you tu dan tengok pula subjek-subjek law ni kan, kita tahulah macam mana macam mana penerimaan adik time tu? Penerimaan saya bang, masa tengok subjek-subjek undang-undang tu, saya jenis yang main langgar je. And belajar je lah. Dah masuk uni kan, dah budak pandai ni, okey. Jenis yang apa subjek langgar je lah, belajar je lah. And alhamdulillah macam bila dah belajar law tu macam okey, seronok belajar. Flat lah weh. Tak flat pun. 3.7 macam tu je. 3.7 kau cakap macam tu?
Tak adalah. Honestly, zaman abang 3.7 tu mustahil lah. Dia boleh cakap 3.7 macam tu je. Ni first time saya tahu ni. First time saya tahu. Okay. Mana tadi kita? Macam mana boleh minat law tu kan? Oh, time tu minat lah lo. Time tu minat, tapi lepas dah habis asasi tu, which is Tamhidi lah, ada pula isi borang apa, dia macam isi untuk masuk degree nak ambil apa. Time tu ada 3 pilihan je fakulti syariah undang-undang ni. Pilihan dia law, fiqh fatwa dan halal industri. Time tu halal industri memang saya tak ada minat langsung lah, antara fiqh fatwa ataupun law. Dan saya tak ingat saya pilih fiqh fatwa. Dia ada pilihan 1, 2, 3. Saya tak ingat saya pilih fiqh fatwa ataupun law. Tapi honestly kan, ada sebahagian yang ambil law ni memang terambil dan terteruskan dan terkerja pula jadi lawyer. Memang ada. Aku pun salah satu contoh. Saya rasa abang pada zaman sekarang lah kan. Dia beza dengan dulu tau. Sebab zaman dulu tak ada pun, even when I was in school, tak ada pun macam pendedahan pasal law ni, macam pursue ke arah undang-undang apa semua. Sekarang dah lain. Sekarang ni macam benda tu dah menjadi satu kalangan budak sekolah, diorang dah ada aim dah, macam nak jadi lawyer lah. Mungkin sebab ada media sosial semua kan, ada TikTok. Lagipun sekarang kita ada banyak influencer law, contohnya Tun Laila yang macam diorang pun dah famous. Jadi budak-budak pun tengok, nak jadi lawyer lah, nak ambil law lah macam ni. Rasa glamour lah. Rasa glamour kan? Rasa kos tu glamour. Okay, waktu kat universiti, sekarang ni budak-budak sekarang baru habis SPM ni, semua mungkin terfikir nak ambil law ke tak. Sebagai orang yang baru grad ni dalam bidang law ni, awak rasa awak galakkan ke budak-budak ni ambil law, ataupun tak payahlah dia susah, tak berbaloi ya? Cuba sikit. Dari sudut macam mana cakap, kalau honest opinion saya, bagus ambil sebenarnya. Kalau honest opinion saya lah. Okay. Sebab lagi-lagi kalau mungkin kos ni macam nak cakap kalau nak digalak, orang tanya saya boleh tak ambil galakkan tak saya ambil? Saya galakkan. Tapi kalau orang tanya susah tak? Tak susah. Tak senang. tak senang. Sorry. First time je saya dengar. Salah. Maaf. Tersasul. First time podcast ni bang. Tapi kalau kalau adik-adik tanya patut tak saya pursue law ni, saya kata patut. Saya akan galakkan lah. Kalau minat lagi lah saya galakkan. Tapi kalau macam orang tanya susah tak bang, memang saya akan cakap susah adik. Kau memang kena bila dia susah tu, minat saja tak cukup lah kan. Tapi level kesusahan tu macam mana tu, nak belajar sampai kena tak tidur malam ke, macam mana tu? Cuba explain sikit. Susah dia tu saya kalau pandangan saya, susah dia tu semasa dah tahun-tahun akhir tu lah. Masa dah tahun akhir tu dia dah, sebab banyak yang melibatkan, yang pada tahun awal macam tahun 1, tahun 2 kita banyak belajar teori dan exam macam biasalah. Exam pun susah. Tapi susah masa tahun 1, tahun 2 tu, dah masuk yang tahun-tahun akhir tu, dia dah banyak masuk bab-bab yang procedural punya law, ada civil procedure, ada criminal procedure, campur nak pula kita punya course ni double degree, ada syariah sekali. Double trouble lah. Double trouble lah. And then bukan saja course tu ada dia punya assessment, siap ada sesi dengan practitioner lagi setiap subjek tu. Practitioner. Okay. Setiap subjek tu ada lecturer dan ada practitioner punya session yang akan menuhilah jadual anda sampai ke malam. Nasib baik aku ambil zaman batu tu dulu, tak ada benda-benda ni. Sampai ke malam ada trial, which is masing-masing grup ambil turn masing-masing lah. Tapi memang sesi dengan practitioner tu dah membuatkan jadual tu dah tak bernafas lah budak-budak ni. Kadang-kadang Sabtu Ahad pun dia makan masa budak-budak tu. Tak sempat nak ada rating semua. Tak ada dah. Tengok wayang. Tahun 4, tahun 5 tu dah hilang dah. Saya rasa lah time tu dah betul-betul terhad dah masa untuk healing sebagai student tu. Pernah tak rasa nak give up tengah-tengah jalan ke macam mana ke?
almost every sem adalah rasa macam tu. Lagi-lagi kalau kita dah macam berusaha kau-kau kan, lepas tu dapat result yang Tak ada result kau tujuh lah. tu pasal tapi still ada satu sem tu yang saya macam dah berusaha berkau-kau tapi result macam tu je. Salah lecturer kot. Mungkin kadang-kadang ada Subjek apa tu? subjek equity. Subjek tu memang susah. Subjek tu memang susah. Sampai sekarang aku tak faham. Ya Allah, susahnya. Tu memang law student memang equity lah is the biggest problem. One of the mencakap ditakuti lah. Selain daripada evidence. Evidence sampai tak faham. Tak faham. Waktu praktis baru faham. Patut. Okay. Kita dah sampai dekat penghujung kita punya perbincangan ni. Awak rasa berbaloi tak ambil law ni? Kalau saya rasa tak pernah menyesal. Kalau personally saya tak pernah menyesal pun ambil law ni lah. Sebab bagi saya bukan saja dia menambahkan ilmu, tapi dia bagi saya ilmu yang kita dapat dalam undang-undang ni saya rasa saya dapat manfaatkan kepada masyarakat. Itu yang paling penting lah saya rasa. Sebab saya tak kisah pun daripada saya macam sekolah lagi, apa yang mak saya pesan dekat saya, apa saja kos yang awak ambil, ingat apa-apa buat untuk masyarakat, untuk agama, untuk negara. Itu je yang saya pegang sampai sekarang lah. Jadi saya rasa tak pernah menyesal dengan ketentuan yang Allah dah bagilah dekat saya. Padahal niat dia ada dari awal bukan ambil law pun. Nak macam asalkan sambung belajar je, asalkan masuk U. Okay, ni sebenarnya masuk U tu, saya minat saya daripada kecil memang nak USIM. Sebab nama USIM tu style. Zaman saya belajar tak ada USIM. Tak ada USIM baru ni. Okay. Sebab University Sains Islam Malaysia dia macam sound cool. Tu je. Okay. Tapi tak tahulah Allah dah bagi dah set laluan saya tu macam tu, tiba-tiba dah here I am lah. Ni nak promote USIM jugalah. Promote USIM. Okay, so adik-adik semua kalau nak pilih salah satu pilihan nak ambil law, dekat USIM ada. Kebaikannya dapat dua-dua tu. Korang boleh ambil korang boleh praktis civil dan syariah insya-Allah. Sekalilah maknanya degree tu ya. Saya amat galakkan lah dia. Abang belajar mana tu? Saya adalah zaman-zaman lama. Oh, zaman. Tak boleh bagi tahu, tak ada expose. Okay, last question. Okay. Untuk yang SPM yang biasa-biasa ni kan, macam mana agaknya diorang nak dapat masuk ambil law ni sekarang ni? Sebab zaman abang dulu lain. Sekarang boleh tak explain kalau kau ini lebih kepada soalan yang macam yang kena ada knowledge lah bahagian UU ni, mana yang ada macam mungkin sebab law ni ada juga yang tak semestinya asasi. Saya ubah soalan lah. Kalaulah orang tu ambil law, berjaya masuk U, tapi kita tahu yang mungkin dia tak boleh nak angkat sebab ambil law ni bukan senang apa semua kan. Macam mana nak bantu dia supaya dia boleh menghabiskan kalau dia nak dan dia nak teruskan dengan subjek law tu, macam mana? Macam mana dia nak habiskan terus habiskan yang dia dah masuk U dah. And then macam mana nak bantu dia, saya rasa kena cari kawan yang boleh membimbing lah. Tu saya tak tahu tuan. Saya rasa kena cari kawan yang boleh bimbing lah, sebab kadang-kadang saya pun rasa susah law ni kadang-kadang sebab kawan-kawan yang banyak we help each other kan untuk akhirnya survive habiskan degree tu. Jadi saya rasa mungkin kawan-kawan lah yang akan bantu. Sebab banyak agak saya punya kawan-kawan dekat U dulu yang memang jenis yang tak berkawan. In the end dia repeat sebab dia tak boleh angkat. Tapi dia berjaya habis. Sampai sekarang yang si Fulan ni lah, dia belum graduate lagi. Tapi masih lagi belajar lah. Masih belajar lagi lah. Okay, insyaAllah. Kita doakan dia habis lah ya. Reality versus expectation waktu ambil law ni, macam mana? Expectation dekat you tu bang. Reality
nampak macam seronok. Macam seronok lah kan, sebab dia macam kriminal, ada perbicaraan dekat mahkamah, nampak gah lah sikit. Wow, ada budak beraya, ada Pakai blazer semua pakai lah. blazer, hipster sikit, nampak segak gigi kelas pakai black and Buat white. story pun best lah dekat Insta story tu. Buat best story, lah kan. bagi mood quote bagai, tapi hakikatnya berat akas kos undang-undang ni. Dia bukanlah semudah yang disangka. Saya dapat rasakan tu. Okay, Encik Mujibur Rahman, Yeah. good luck in your future. Thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.